Hello, Abah. Belum ke? Abah? Abah? Oh, sorry. Simpan je motor. Rania rambut ni. Rania repair sikit dekat kasut. Hah? Kasut Rania tu. Betul. Dah makan tak payah pakai helmet. Ciao, ke udara. Ya, Abah? Dah makan belum? Belum, tunggu Abah ni. Okey, jom pergi makan. Jom. Simpan motor. Kenapa pakai jaket kulit tengah-tengah hari ni? Naik motor, Abah. Oh, okey. Abah. Naik motor. Naik motor Naik motor ke? Apa dia? Naik motor ke? Naik motor. Naik ni. Jom. Tak tahu boleh tak guna dua. Kalau cakap tadi sikat ikut dua motor. Terima kasih. Ya, good kan? Kat mana nak makan ni tu? Pala Tobe boleh, Pala Tobe? Apa? Kita makan kat Pala Tobe boleh tak? Boleh. Jauh sikit, kita right. Bang, lawa motor bang. Oh bang, lawa motor. Sekejap. Dengar.
Tak, dia sabar tak? Kejar. Salah jalan pula terlebih. Sedih tu. Selamat aja. Abang. Lajak pula. Oh, buat aku buat. Ya Allah. Aduh. Aduh. Benar. Aduh. Ni seorang je ke yang kerja? Apa? Sisa. Oh, bang. Aduh. Saya nak dine in 3 Berapa? Aduh. Berapa, bang? Sampai pantai je lagi. Aku makan jap. Hello, abang? Baik. Nanti abang bagi kat family saya. Kenapa Raisya? Tapi abang bayar lah. Tak apa, bang. Macam tak ya? Rania. Ayah bah? Siap ke tak siap? Siap bah? Kenapa suara macam lain je? Suara lain mana ada bah? Ya, lain sikit suaranya. Macam jauh. Tak apa, Rania. Abah. Tu dah okey dah. Asyik bah. So saya slow ke? Saya rasa saya dah habis cerit dah ni. Dengar tak? Dengar. Bang, saya punya badan ni tengah kumbang tau. Jadi saya kasi takeaway dulu. Alamak, penuh pula. Sekejap. Kena dorang kan? Saya tak boleh tekan E dekat kawasan ni ya. Saya punya machine. Sekejap bang. Ni bang. Apa tadi Oh sini. Apa? Kenapa tak bagi yang lain ni? Tak boleh sebab tak boleh tekan ni. Machine ni tak boleh pakai. Okey, tak apa. Tak apa. Abang banyak ambil dine in ni. Tak apa, ada ni. Ha? Ada ni. Betul ni? Ada betul. Okey. Okey, Ania. Aisyah macam mana? Apa sekarang tengah buat apa? Tengah buat apa? Lalunya buat apa? Abah tak ada. Lalunya tu buat apa kak? Apa kita? Jalan-jalan je lah abah. Abah nak tanya Rania ni. Sorry Raisya ada WhatsApp kat Abah ni. Dia cakap Abah Raisya macam tengok Rania dah lain. Macam kena rasuk. Kena rasuk bah? Ya. Cuba Raisya cerita. Rania cerita. Ada Raisya cakap apa cerita kat ni. abah?
Ah, Yang Raisya WhatsApp abah tu. yang tu dekat mana? Kat bawah jabatan tu kakak cakap ada taman and kakak tak nak balik. Kakak cakap ada orang panggil-panggil lah kat situ. Kak dia tak ada pun. Ha. Masalahnya Rania nampak apa? memang ada taman bah. Dan ada orang yang panggil waktu tu. Rania demam panas ke apa? Mana dia bah? Elok je ni. Budak ni lah saja buat Dah cerita. takkanlah Raisya pula yang tak nampak benda bukan-bukan. Ya, Kan? bah. Dekat jambatan mana Syah? Jabatan mana? Ya, ni. Mana ke pantai tu kot. Alah, apa tempat tu? Alah. Military base. Kat situ. Kat bawah. Okay, first kali nak tanya, kenapa korang dua pergi sana? Ni naik apa? Apa tu akak? Apa tu kak? Parachute. Parachute tu. Lepas tu jatuh. Jatuh kat situ. Terus? Berlari lah terus kat situ. Lepas tu kakak cakap ada something dekat bawah jabatan tu. Cakap macam apa dia? So dia kata cantiknya. Cakap pantai tu memanglah cantik. So dia kata ada anak apa tah. Betul ke Rania? Ada benda kat situ? Anak panda. Anak panda? Ya bah. Comel. Anak kucing pun ada bah. Lepas tu apa dia ajak main nyorok-nyorok. Siapa mana boleh nyorok-nyorok bah. Tak tahu macam mana dia boleh nyorok bah. Ya, Rania, Ha. tolonglah jangan suka pergi tempat bukan-bukan. Rania ni daripada kecil tau, suka explore benda yang bukan-bukan. Orang semua dah naik atas, Rania masih dekat store bawah. Lepas tu duduk dalam toilet sorang-sorang. Kan? Aduh, cuba Rania ni sikit. Awal benda nak explore sorang-sorang tu. Rani Jangan abang nak tiba-tiba. cakap Rania gila ke? Ya Allahu Rabbi ya Tuhan. Tidaklah Rania tu abang nak cakap macam gitu. Cumanya itu kan perangai abah. Kenapa Rania ikut? Kan? Rania tak payah explore apa terlampau dalam. Tak payah explore terlampau deep into. Kan? Tak perlu ikut ni. Selalu ni kan Raisya kan ada. Selalu pergi tempat-tempat yang terang, orang nampak. Ini tiba-tiba pergi. Tu ada panda lah. Ada anak panda. Mana ada? Kat sini tak ada. Itulah bah. Adalah bah. Abang kalau tak percaya, abang ikut. Rania bawa pergi. Okey, jom Jangan kita bah. pergi. Nanti dia tak nak balik bah. Apa kita cuba pergi, jom. Astagfirullahaladzim. Jom. Biar tunjuk abah betul ke tak betul ni ha. Jom. Mana pernah ada anak panda kat sini. Orang lama yang duduk sini pun tak pernah cerita, tak pernah masuk berita pun pasal anak panda. Itulah bah. Ni antara ada tu jalan bawah ayan ke apa ke. Ada? Tahu lah tu bah. Ni kau lah ni buat Oh. cerita lah. Sabar. Kenapa ni? Ya Allah, dipukul ni adik. Dia buat cerita bah. Kau Biar hati abang je. tengok betul ke tak betul, jom. Aisyah mana pernah tipu abah kan? Ya, tak benar Aisyah tiba. Okey, depan. Abang nak kita pergi. Okay, jom.
Kat belah mana? Mana? Tu, depan tu. Mana? Dia kena berenang. Ini lah. seberang ke? Ya, seberang sana tu. Hai. Apa pasal kita ke sini pula? Saya nak pergi daripada sana. Dari sana turun sana lah. Naik balik. Kita turun dari jam sana. Dari sini? Ha, depan tu. Mana? Cantiknya. Wah. 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 Apa? Abah cuba cari Rania. Kenapa? Abah mana? Mana apa? Mana Syah? Rania. Mana Rania? Mana? Hah? Mana? Ni Abah. Oh iyalah ni. Ni Syah. Ya Allah, Raisya tak nampak ke? Kan? Ha. Ada bear ni, Ya bergalung ni. Allah. Ni yang si panda ni. 1, 2, 3, 4 ni. Tak, Ada- yang ni unicorn. Bukan. Pandai kat sana. Ni bukan. Oh ni je, betul tak? Ni dengan tu. Oh, betul lah. Yang tu? Bukan yang tu. Yang tu tak ada apa. Yang ni pokok-pokok je. Ni pokok-pokok je. Ya Abang nampak? Nampak? Abang nampak ni pokok-pokok ni. Nampak ni? Kan? Ya. Sini. Raisya. tak nampak ni. Ya Allah, Raisya ni Jangan Jangan main kat. elok lagi nampak tu. Dia Jangan tapak kat. kaki, nampak tapak kaki ni. Anda ada. Nampak Yang tapak kucing- kaki je Abah, Allah. kakak. Ya, ni kan nampak tu tengah main-main tu nampak panda tu. Siapa yang bergolek. main kat sini kita Tu, tu, tiga? tu. Guling-guling tu kat situ tu. Tak sangka Rania explore sampai jumpa pun. Abah dah memang dah cari. Memang diorang ada cerita, ada benda-benda gini. Oh, ya ke? Adik Betul lah. Abah boleh nampak? Ya. Raisya. Pergi Ya. cuci mata pakai air laut ni. Pergi cuci mata. Aisyah gila. Ya Allah. Hai. Habis Rania ada plan nak bela ke ni? 4 ekor ni. 4 ekor kat mana ya? Yang tu. Nampak tu? Mana? 1, 2. Lepas tu yang dia tengah minum tu.
Bertiga. Tengah minum. Ni. Ni kat sini. Dah dekat dah dia. Hari. Assalamualaikum. Hai. Apa abah gila pula? Abah tengah dengan ni. Dengan Rania dengan Raisya ni. Aisyah ni. Oh. Ada, mana ada abah gila pula. Abah pula gila. Dah tentulah abah tengah ni sebab Rania dengan Raisya ni dia tengah nak explore, nak buka veterina. Veterina. So Rania ni baru dapat jumpa anak panda. Dia tengah main dengan anak kucing. Sini anak kucing sini. Kat mana? Mana dia? Mana anak kucing tu? Ini mandai-mandai. Miau. Rania bagi makan ni. Tu panda tu. Makan dia buluh. Bagi makan panda buluh. Mana bulu? Ada panda semua ada kat sini. Baru explore. Kita orang nampak je elok ni tengah joget ni. Ada 3. Yang abang nampak 3. Tapi total sini ada 5 based on tapak kaki panda ni. Besar-besar bas ada, kecil-kecil anak pun ada. Hai ada. Itulah Airi. Sebab tu abah dah cakap Airi selalu ni spend time dengan Rania Raisya. Sebab diorang dah nak buka bisnes lah veterina dekat Kuala Tobe. Tadi dah survey kedai dah. Bukan cerita join tak join. Niaga lah. Kita ni bukan orang senang. Faham tak? Ya Allah, bila masa abah songlap? Kau biar betul Airi. Bila masa pula abah songlap duitnya? Itu kan untuk 6 bulan. Sini lah. Untuk jaga masa panjang. Good investment. Ya. Tengok. Itulah abah dah cakap. Ya. Lah, macam mana pun Airi kena usaha lah benda tu. Betul tak? Ada di sini. Okey. Itu paling betul sih. Ni. Tapi apa pun tak. Abang nak tengok ni. Boleh insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Aisyah ni. Aisyah. Ni abah nak nasihatkan sikit. Nampak sampai terbang tu. Aisyah. Betul lah apa yang Rania ni nampak. Syah tak nampak apa-apa, Abah. Ya Tolonglah, Allah, Abah. nah, Ya tu Allah, tengah ya masuk Tuhan air tu. ku, Abah Berenang nampak dah. apa? Dia dah start berenang tu. Siapa yang berenang, Abah? Tu lah. Siapa, Abah? Itulah. Selama ni abah dengar lah cakap Raisya. Rania tak sihat lah. Nak berubat ke kampung. Ini Raisya ni yang kena ni. Tertutup hijabnya. Sekejap abah telefon Ustaz Ganzo je. Dia orang Kuala Tobe. Dapat. Dapat pula. Sini. Ya. Sini. Allah. Telefon dia mana? Ya. Anak angkat pula. Sudin. Nia kena Nia.
Ha? Rania kenal ni? Tak Tak kenal eh? Mm-mm. Oh, tak kenal ni. Din. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam lah. Din, anak aku kena buatan orang Din. Allah. Kau ada kenal lah orang Sandy Shaw yang boleh bubat? Orang senior. Atau kau boleh Din ubat kan? Boleh. Kat mana dia? Okay, sekarang kau kat mana? Dataran. Tengah jumpa anak bini kat dataran. Okay, kau dah settle nanti kalau kau dah free kau beritahu aku. Cuma apa yang kena bawa Din Kau nak bubat ni? Garam kasar. Garam kasar, okay. Air ludah orang yang dah kena penjara 2 tahun. Ludah banduan 2 tahun, okay. Okey, lepas tu air kencing tikus putih, tahu tak? Tikus putih yang ni yang macam Ratatouille tu Yang cerita Ratatouille tu bukan? Ratatouille kan. Lepas, kalau boleh yang dah involve daripada Ratata pergi Raticat. Raticat. Aku nak yang Raticat tu. Okay lagi. Dari segi pakaian dia kena pakai apa? Macam set hitam ke, set putih ke? Dia laki ke perempuan? Perempuan, anak aku perempuan. Perempuan, kalau perempuan dia kalau boleh nak ada 2 urat benang je. Siapa yang ubatkan ni? Kau ke orang rumah kau? Aku buat kan. Macam takkan lah. Anak aku Din. Takkan 2 urat benang je. Ni pasal aku dengan yang seorang lagi nampak ada panda. Yang seorang ni tak nampak. Ya. Okey, orang rumah aku ada. Orang rumah aku pun boleh buat sekali. Orang rumah kau boleh ubat kan Boleh buat. Okay, kau punya ketawa tu buat aku risau. Tapi yelah aku percaya orang Sandy Shaw boleh ubat. Boleh. Aku kan tahu kan aku dulu belajar ilmu apa. Betul. Dengan Aku belajar ilmu tunjuk langit dengan benam tanah, tahu kan? Dengan pasak bumi kan? Pasak bumi kau ada ambil kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim la yazulu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Betul. Kita boleh ubat orang jauh sebenarnya, tapi tu sebab anak engkau dia kena orang luar yang ubatkan. Okay. Nanti kalau kau dah free, kau dah settle dengan anak bini kau apa semua kau kerja aku. Okey, kau kat mana? Aku dekat area military base. Okey, nanti Bapak bagi location aku datang. Boleh. Okay guys. Alright. Okey. Ni, Raisha. Ya, Oh, bang. Raisha. Ni jumpa Cik Sudin, berubat. Raisya yang kena jumpa. Ya Allah, Abah dengan Rania nampak elok je. Tu dah berenang lah. Sekejap. Ya Allah, ya Tuhan. Astagfirullahalazim. Kenapa ya? Jom ni dia. Ya Allah. Ni bagi makan apa selalu ni? Ni Dia makan pasir je bah. pasir je. Oh, kadang-kadang dia ambil ni kot ni apa tangkap ketam. Oh. Syah. Oh, Syah. Syah. Elok je kita orang tu Buat hal lah. Aisyah dah berubah lah. Tengok tu Rania masih Raisya berubah. lawa Kenapa, taman ni. ya? Elok taman ni lawa. Nanti Abah cuba bawa kawan Abah nama dia Nea Aulia. Kenal Nea Aulia? Tak kenal. Anti Nea. Dia berubat juga tu. Oh, baik. Tak jadi jumpa Elok lah ni bawa berubat si Aisyah. Betul Aisyah ni, ya Allah. Aisyah ni Abah kan dah cakap masa dekat Sungai Buloh, jangan pergi tempat yang pelosok-pelosok itu, yang dekat penjuru-penjuru gitu. Mana ada Raisya pergi, Abah? Ni, awak nampak ni? Rania tengok Rania. Cuba Rania nasihatkan ni, adiknya ni. Dah puas dah bah. Bukan main cantik lagi pokok-pokok. Allahu Akbar. binatang-binatang. Pasir ni, Abah. Ha. Ni tempat kaki Kunang-kunang. kita je ni, Abah. Ramai-ramai. Ni. Bagi dia makan ni, ni. Bagi makan. Ni yang bagi dia makan tu. Aduh, hai. Ada ni ke? Ada terlanggar apa-apa ke? Raisya ni. Malaysia ni. Aduh, Hentak banyak kali ke bah apa kodoi kepala ni. Itulah bahayanya. Allah, nyesal Abah belikan motor. Kalau Abah tahu Abah belikan skuter je. Hai.
Inilah akibatnya. Sampai hati abang. Bukan sampai hati. Abang duk mikir, kenapa Raisya boleh tak nampak apa yang abang dengan Rania ni nampak ni? Abang, lah, Aisyah tak Allah. nampak apa-apa abang. Bukan main cuci mata cantik Syah ni pokok. abang. Macam mana? Cuci ke mata? Mana dia ni? Tak nampak pun. Buat macam ni, sini. Ha. Tu, ni dulu. Sangkung. Dah. Hmm. Ni. Ha. Bersihkan sikit mata yang tu. Nampak tu? Ni. Rabbit, nampak rabbit? Ni. Aisyah. Oh, Aisyah. Mana rabbit ni, bah? Mana bah? Ni, ya Allah. Mana? Ya, bah? Serius lah tak nampak rabbit ni. Oh, Mana, ni Abah? baru keluar. Ni, Ya ni. Allah. Ni. Macam Ni. Oh, ni Syah nampak lah bah. Ha, ni nampak. Ini daripada tadi. Rabbit tu ada, ambil panda dia. ada. Ah. Rabbit je bah. Syah nampak. Ah. Nampak tak? Abang tahulah sebab tu cuci dulu muka. Cuci dulu muka masing-masing. Nampak? Selama ni takkanlah Rania ni tak menipu Raisya pula. Nampak ni rabbit ni. comelnya. Boleh bawa balik ke, bah? Ini kena tengok. Bagi dia makan. Bismillah. Ha, cuci muka. Bismillah. Allah, hai si Raisya ni lah. Kumur. Kalau boleh kumur. Pasin. Betul. Dah Tu, dah gerak dah rabbit tu. Nampak rabbit tu, nampak? Nampak main kat so. Susah nak tengok ni semua kan. Abang cakap dah. Degil. Kumur. Hak betul. Jom. Lagi bubat dulu ni. Syah sini. Syah. Sebab tu abang cakap buat mata. Kenapa tak buat lagi matanya? Ha? Mata dah buat belum? Belum. Abang kontak. Abah, Syah nak settle something. Apa abang kontak dulu budak abah ni jap. Astaghfirullahaladzim. Okey, jom. Itulah. Tak apa-apa, boleh cancel dah pasal berubat tu. Kenapa? Siapa Kenapa nak tu bah? cancel pula? Ni jaga kat sini. Oh, jaga kat sini. Apa jalan? Nak tanya, bang. Cik. Oh, bang. Hello, pakcik. Pakcik macam takut je. Hello? Bang. Yang anak saya ni dia tak nampak. Bang? Ai? Abang ni je betul. Tinggal tersumbat. Abang? Abang? Cuba tanya abang ni. Ni tempat ni ke rehat ke? Orang duduk sini. Ni. Abang, apanya? So duduk sini. Tempat rehat. Penat Abang jalan. sini. Cuba ni. Nampak? Ni nampak ni. Allahu Akbar. Nampak? Bang. Nampak ni. Abang tu lari bah. Takkanlah Raisya tak nampak. Tak nampak bah. Okay, Rania duduk ke sini Rania. Duduk ke sini. Mana? Sini. Cuba duduk. Apa tembus? Nampak? Allah, dia lompat apa tu bah? Tu duduk nampak. Elok je. Ya Allah,
apa yang diterapungkan tu? Mana ada terapung. Ya Allah, memang kena Terapung tu berubat lah. Abah. Dia duduk Memang kena atas apa ni? Atas angin ke? Ini kan ada tempat duduk ni. Astagfirullahalazim. Tempat duduk ada. Ya Allah. Kena berubat jaga kampung lah ingat ni. Duduk Istighfar. lah Syah. Duduk lah. Nak duduk apa kalau tak ada kerusinya? Ya Allah, susah sangat duduk Okey, Abah je. kalau Abah nampak Abah duduk sebelah kakak. Ya, Abah duduk. Nampak. Sebelah kakak ni, okey. Sekejap. Sini kan? Sini. Betul? Abah duduk selaras dengan kakak. Ah. Kenapa Abah rendah? Dia kan meja atas, meja bawah. Tapi Mak, kursi Rania ni setakat sini je. Nak dapat abang Ah. tak ada kursi. Sini. Tengok betul. Abah boleh siap boleh duduk sini nampak. Tembus tu Mak. Abang tembus apa? Ada tu tembus sikit. Tak lenguh. Itulah. Tak mana ada lenguh. Itulah ni Raisya. Raisya memang kena berubat. Oh, Rabbi. Tak betul lah Raisya ni. Hei. Dah rosak betul lah. Allah, Rasya rosak. Aduh. Dah, puas hati. Apa-apa? Puas hatinya. Tengok. Kita orang ni dah buktikan ni. Duduk. Ada binatang, ada orang. Ini ni. Nampak tu ada kedai. Mana datang kedai kat sini Abah? Kedai. Kedai? Tu kedai tu ha. Bah. Rania tak nampak pun Bah. Mana kedai ni? Hai. Ni Rania pula tak nampak. Ha. Rania biar betul. Mana kedai? Ini. Sini. Mana? Aduh. Ha ni. Mana? Mana ada Bah? Ya Mana datang Allah. pula kedai kat sini Abah daripada tadi Ini- pasir je sembunyi. Astaghfirullahalazim. Bah. Ni Ya sah. Abah. Dua-dua dah rosak dah mata Abah. dia ni. Abah. Ya Apa ya. ni? Apa tu? Abah. Bi kat mana Bi? Weh. Sini. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Uyo. Oi. Oi. Uyo. Wah. Wah, nak naik. Wah. Wah. Ya Allah. Nah ni Sopi ni. Sopi. Sopi beli bubuk baru. Sopi. Wow, Oi, Sophie. amboi. Nak abah bukan main Sopi. Ada buk baru pula. Sini Sophie. sini. Sopi ada nampak apa-apa tak kat sini? Weh, banyaknya. Ada panda. Nampak. Kan? Nampak. Ha. Tapi Weh, nampak kedai tu. Syah sini. nampak. Ya. Kedai. Oh, Syah. Raisya Raisya nampak sini. ke Raisya? Raisya dah tak betul lah. Raisya okey ya? Sini, Syah. Raisya tak nampak ke ni Raisya? Ada Kenapa? panda. Sini, sini. Ada Dia nak kumul lagi Nampak tu. ke? Masih lagi ni. Denial. Nampak? Oh, Syah. Syah, sini. Ya, sekejap. Betul ke tak nampak? Serius tak nampak? Sumpah lillahi ta'ala tak nampak Abah. Hmm. Saya tak nampak apa-apa Abah. bawa pergi. Tak ni. Kenapa Betul pula lah. Syah yang kena buat jumpa ustaz? Ya astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Tuhan. Mata Raisya dikaburkan ni. Ya, betul. Ada ni tempat duduk. Ada pondok. Ada pondok lah. Ada kedai lagi kat situ. Macam mana tu? Macam mana tu? Syah, sini Syah. Jauh sangat tu. Syah. Oh, Syah. Ha. Okey. Sekarang ni siapa yang tak betul? Bagi tahu. Syah yang tak betul.
Aisyah tak betul tak? Okey, sekarang ni Sopi sokong tak abah cakap ada binatang banyak. Ya, Sophie pun nampak ni Ah, binatang banyak ni. Ada apa? Ada kedai, lepas tu ada pondok kat sini. Ada pokok-pokok, betul tak? Betul. Ah. Aduh, ni ayah Sudin cakap jumpa esok je. Ada jin lekat kat rumah dia. Jin lekat. Alhamdulillah, ya Allah. Mata, okey. Jom. Jadi ni. Ni. Syat. Ni. Okey. Kalau tak percaya ni. Tengok ni gambar ni. Apa? Rania. Ah. Okey. Rania gini. Ambil Rania ambil gambar apa? Rania ambil gambar ni abah dengan Raisya sini. Sopi. Tengok ada pondok. Ada pondok. Situ pun ni nampak dah kot. Nampak rasanya. Oh, jauh betul kan? Cuba hantar kat abah. Oi. Apa? Sorry, tengok Sophie. Okey Abi. Okey, Raisya dah dapat Raisya. Ya Allah, Sophie. Apa Sophie? Ya Allah, Sophie. Sophie dah tak betul. Sophie tengok tu gambar. Raisya hantar kat ni. Ya Allah. Ya Allah. Rania, Raisya dah nampak? Tengok dekat sini. Tengok kat handphone. Tu betul tu. Nampak ke tak nampak? Ini boleh naik berapa orang, Bi? Sophie. Ini cakap kat Tak Zishan. betul. Ya. Allah Akbar. Buka face mask ni tu. Muka Sophie baru. Sophie. Sophie. Sophie nak ucap Sophie. Sophie. Ada bunyi burung gagak dah tapi. Sophie. Aduh. Ini yang lagi berubat ni abah. Abah yang ni lah dah. Allah Akbar. Ya Allah. Ni betul lah ni. Oh, Allah takut. Ini bukan Sophie ni. Abah. Ni siapa? Bukan Sophie ni. Aduh. Weh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana? Laju lari. Tak. Sophie mana? Sophie mana? Sophie. Ni bukan Sophie. Aisyah, jari hitam ke? Jari hitam ke? Stop. Apa yang stop? Adik tak nampak ni. Adik, Sudah. tengok abah. Adik. Weh. Sampai macam ada air je ni. Adik. Ya. Apa tu? Adik tak tahu. Tahu adik kakak yang tak betul. Kenapa? Adik.
Kenapa yang tak betul? Tak tahu. Rania, Aisyah Ya tengok. bah, ya bah. Nampak siapa? Nampak Sophie ke tak? Jangan dekat tak boleh tidur. Tak boleh. Weh, kenapa dia macam tu? Suara. Muka dia terlalu Zombie pun berontak ni. Tu. Ya. Tolong. Weh, jangan. Tolong Sopi. Sekejap. Abang telefon ni. Abang telefon Airi. Ya Allah kakak. Telefon Airi. Airi mungkin boleh. Dah tengok. Tolong. Airi tengok. Ya? Dengar suara apa? Sopi ke Ni. tu? Sophie kena rasuk. Ya Allah Sopi. Boleh tak Sopi datang muka sini? dah lawa. Ya, boleh tak datang Tapi sini? gila. Sophie dah kena. Ya, Sophie dah kena rasuk ni. Abang kat mana? Abang kat taman permainan ni. Bagi location. Sekejap. Allah. Sophie pukul 5 ni. Bangun tak lagi lah. Sophie. Sopi bunyi tu. Ya Allah. Tak boleh capture. Mic tak boleh tangkap tu. Astagfirullahaladzim. Aduh, boy. Ya Allah, astagfirullah. Nak kata Sophie derhaka dengan abang tak juga. Pernah abang doakan neraka ke apa, tak pernah. Allah, ni tolong. Puan Aisyah kena ni tolong doakan Sophie ni. Ya Allah. Kakak. Lari kakak Lana. Weh, asal duduk Kak. apa? Kakak. Adik pasal dah ni. Asal adik pula kakak lah. Adik. Kakak. Ya. Aduh. Nyum. Suara ni. Aku tak tahu. Ada satu Sophie, mana satu Abah ni? Kesian Aisyah. Tangkap dia. Tangkap dia. Aisyah. Mama. Kenapa? Kerja dia. Janganlah kacau. Nana. Tak boleh keluar. Takut. Sebelah ni tanah. Ini. Tengok zombie tu orang. Utah.
Nak lagi. Ni Shan. Mana Zombie kat ni? taman bunga. Sini, sini. Aisyah. Aduh. Aisyah. 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 Nak otak. Aisyah. Aisyah. Nampak ni? Aisyah. Aisyah, siapa nak selamatkan Aisyah? Aduh. Zombie kita. Okay, kalau Raisya nak selamat, Raisya kena menyanyi. Betul. Aisyah. 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 Yeah. Oh, ini kalau pergi ni best ni. Pantai. Airi mana Airi? Mana dia? Mana? Ai? Mana Airi? Ha. Airi datang juga. Ini ni Raisya kat sini. Aisyah. Sudah. Oh tak. Botak. Raisya. Tolong abang Raisya. Tolong kami. Muka dia. Kau. Ya Allah. Raisya kena tolong. Raisya kalau tak kita Raisya tak yang bawa bertukar, abang Raisya. Sophie Macam mana dengan Raisya nak Rania ke tolong? sini. Macam mana Raisya nak Kena tolong? tanggungjawab dengan apa yang Raisya dah buat. Raisya tak buat apa-apa. Raisya yang bawa datang sini. Mana kakak yang buat datang sini? Manusia. Airi. Jangan gerak lah, nanti jadi zombie juga. Siapa gurang ni datang ke tempat sini? Ini kalau kes Ya macam Allah, ni. ada zombie. Boleh Kena ni. gigit lah. Ni siapa yang pandai-pandai bawa ke sini ni? Kalau kes macam ni tak boleh ni. Serius. Tembak tu. Oh iya ya, konten tu. Ini siapa? Tembak kami dia. Zombie tak zombie. Ya, zombie tu tak gerak ya. Buru malam. Buru malam. Macam ni tu. Pemburu malam ya. Gelapnya dunia ni. Ada mili kan? Mana Aisyah? Aisyah mana Aisyah? Mana kat tu? Oh sana. Oh iya, kerasnya boleh ya.
Kalau profil ni Balik. tak apa kan? Dia bukan manusia. Rasanya boleh sebab dia bukan manusia. Dah jadi zombie. Tapi jangan profanity lah. Ayah cium. Abang Adi dah sampai di tempat zombie. Jom. Tak boleh. Buka ni. Orang botak. Bukan manusia ni yang kena gerak. Orang botak. Rambut pink. Orang botak. Zombie ni. Orang botak. Banking dah tak ada tau. Zombie saja nak bagi tahu. Orang botak. Ajar je zombie. Jangan kacau. Jangan kacau. Kena gini. Boleh ke Sibik? Dia telah digigit oleh Sibik ada gigit. Hamba dah lari dah. Berubah. Mana dia? Oi, laju. Kena tendang ni. Kena motor kat sini. Air. Asal tak boleh naik? Asal tak boleh naik? Oh. Mana? Sini. Apa? Adik tengah sesat ni? Tengah sesat. Adik keluar ke mana? Mana? Adik sesat. Adik tengah cari kakak kat mana? Kat tempat motor lah. Kat tempat motor? Dari parking tu. Kat tempat parking kat mana? Bawah tadi lah. Ha? Mana? Share location. Jap. Apa tu buka lagi? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang mana abang? Abang mana abang? Sopi dah okey, Sopi dah okey. Mana abang? Oh, Sopi ingat tak apa jadi tadi? Tak ingat. Sopi tak ingat apa jadi. Sopi tadi jadi orang putih. Tu zombie tu. Apa jadi apa? Sopi Tu jadi zombie apa? tu naik motor. Zombie naik motor. Ada zombie? Ada zombie tu depan tu. Jajak Sopi ambil gambar selang Sopi. Apa selam? Mohon. Terus. Mana dia?
kat bawah tu je. Boleh ke? Ha. Hai. Kejap dia nak menunjuk. Menunjuk. Menunjuk ya. Bye. Hello? Sophie. Rania kat mana? Kita orang kat atas ni. Oh, dia orang kat atas. Ha. Sini kita orang kat pasir yang ada tenda tu. Sekejap. Rasha menu. Oh, okey. Okay.